Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Majlis Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum Sultan Abdul Samad. Mari kita tengok beberapa highlight untuk majlis kali ini. Mula-mula nak naik pentas tu rasa berdebar, rasa nervous, tapi bila dah naik pentas tu, dah terima apa semua, Alhamdulillah okey. Bila dapat pegang tu memang rasa gembira lah, rasa teruja sebab semua usaha yang saya buat tu tercapai. Kita sangat gembira kerana dapat anugerah ini. Itu saja. Saya harap pada masa hadapan anak saya akan dapat menyerah lagi co-curriculum di masa akan datang untuk membantu bukan setakat institusi tetapi untuk markahnya sendiri. Semoga dia lebih cemerlang, terbilang dan gemilang di masa hadapan dan menjaga diri dia dengan sebaik-baiknya. Dan didoakan semoga peperiksaan SPM-nya dipermudahkan dan mendapat apa yang dia hendaki lah. Bagi pihak ayah dia, sentiasa mendoakanlah kejayaan anak-anak. Saya sebagai ibu dia harap dia beroleh kejayaan lah untuk diri dia di masa hadapan. Alhamdulillah mereka berjaya membawa kumpulan demografi dan choir tahun ni di peringkat kebangsaan. Apa perasaan awak bila lepas performance? Dah kali kedua dah ni, tapi saya rasa lega. Lega jugalah sebab dah habis. Lega jugalah walaupun banyak salah tadi. Okay. TMD ni kan susah, banyak latihan-latihan dia. Tapi walaupun dalam kesusahan ni, siapa yang paling banyak support korang? Cikgu lah. Cikgu juga. Cikgu banyak bantu kita orang. Cikgu sediakan makanan dan minuman kita orang. So kalau contoh waktu TMD tu, contoh kalau kita orang akan diberi rehat dalam 2 minit je, cikgu akan tolong sediakan makanan dan minuman waktu tu. Tahun ni Alhamdulillah tahun yang paling gilang gemilang, di mana pasukan bawah 18 kita menjadi juara untuk kejohanan MSSD dan pasukan bawah 15 kita menjadi niat johan. So kedua-dua pasukan kita tahun ni berjaya layak ke final lah. So Alhamdulillah untuk kejayaan yang sangat-sangat cemerlang untuk tahun ni. Cikgu, apa harapan cikgu untuk pasukan bola sepak tahun hadapan ke, tahun-tahun lepas tu ke? Okey, untuk tahun hadapan saya berharap pasukan bola sepak akan terus cemerlang dan kekal dengan kejayaan-kejayaan yang diberikan setiap tahun. Alhamdulillah. So saya harap semua pemain bola sepak dapat kekal bersemangat dan konsisten dalam latihan untuk mendapat kejayaan-kejayaan cemerlang pada kita bawakan kepada sekolah kita lah. Rasa gembira sebab semua jawatan kuasa telah menjalankan tugas masing-masing dan saya juga gembira dan ucapkan tahniah kepada penerima anugerah yang telah bertungkus lumus dari awal sehingga sekarang. Untuk mendapatkan sijil ni bukan senang nak dapat, so hard work yang mereka buat lah mereka dapat sijil ni. So saya ucapkan tahniah dan saya juga ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa kerana menjayakan program hari ini. Tanpa jawatan kuasa, kita tak dapat menjalankan program ini dengan baik. Saya rasa kagum dan rasa gembira kerana bagi saya majlis co-curriculum ini bukan acara tahunan sekolah, tetapi adalah pentas untuk kita memberi ruang kepada murid-murid kita untuk mencungkil bakat mereka di luar bilik darjah. Jadi di sinilah ruang untuk mereka, kita memberi penghargaan kepada mereka yang berjaya dalam bidang co-curriculum dan hal ehwal murid.
Alhamdulillah, hari ni semuanya berjalan lancar. Peserta juga semua happy. Dewan yang cantik dan Alhamdulillah lah. Itu sajalah. Terima kasih. Tamatlah majlis kita untuk hari ini. Jumpa lagi pada majlis yang akan datang. Bye-bye.